Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Januari tahun 2025 saya berjaya dalam perjalanan pulang ke Kota Baru menaiki penerbangan Air Asia dari KLIA 2. Sedang menunggu pengangkutan Grab lah untuk pergerakan dari hotel ke lapangan terbang. Suasana di sini pada pagi ini sangat baik. Cuacanya indah, pemandangannya indah. Di belakang saya ni shopping center. Membeli belah di sini. Hotel ni sangat strategik kerana di bawahnya terdapat banyak kedai untuk kemudahan dan termasuk kedai-kedai makan. Sebenarnya hari itu pernah bawa anak main sini, keluarga main sini. Alhamdulillah kita sudah sampai ke KLIA 2 menaiki taksi Grab tadi. Sekarang ni kita masuk ke kawasan Balai Berlepas. Ini pintu 2 KLIA 2 untuk pelepasan. Pelepasan di tingkat 3. Masa ni awal lagi ni. Kedai-kedai pun masih baru nak buka. Ni pintu 1. Kita pergi depan ni. Ada banyak kedai sini lah. Belah kiri ni tempat untuk luggage. Okay. 7E ada belah kiri. Ni kedai Jepun, Ichiban Ramen. Saya teradah itu sekali. Okey lah, sedap bikin ke. Belah kiri dia ni ada kedai kasut original klasik. Banyak kasut ada sini, banyak model, harga pun okey. Banyak pilihan lah. Kadang-kadang ada promosi yang berbala untuk kita beli. Banyak pasal ada juga beli sini untuk diri sendiri, untuk anak-anak. Adalah kita beli. Seterusnya kita menuju ke depan lagi. Depan tu ada Hometown Hainan Coffee. Banyak kedai ni nampak ramai orang sarap pes sini. Ni kedai coklat Barrels. Ni kedai Family Mart. Okay, kita rehat dulu di ruang terbuka ni. Sini dia macam open air sikit untuk menghirup udara segar. Boleh tengok kau terbang naik. View sini comel lah. Kita boleh tengok kapal terbang kat ni. Tengok jalan menuju masuk ke kawasan airport ni. Di depan saya sekarang ni tempat untuk view lah. Boleh tengok kapal terbang naik kat ni. Belakang tu tempat orang menunggu. Ni suasana pagi di KLIA 2. Jalan kat ni sikit. Ujung sana tu tempat isap rokok tu. Smoking area.
Tu dapat dah. Tempat parking kapal terbang tu. Nak gerak lah bentar lagi tu. Tu nampak kereta api mari tu. Dia panggil kereta api dia ni. KLIA Express ke. Inilah suasana di lapangan terbang kita KLIA 2. Sungguh menenangkan, sungguh mendamaikan. Cuaca pagi yang indah pada hari ini. Tu kereta api tu. Nampak mari tu. Bawah ada flyover tu. Kereta api KLIA Express. Salah satu pilihan perjalanan untuk ke airport. Kapal terbang Batik Air tu. Alah naik. Ni ada satu view comel lagi untuk kawasan parking kapal terbang dari sudut smoking zone. Belakang saya ni tempat smoking zone. Tu tempat parking airport tu belakang tu. Parking kapal terbang main-main. Kita berjalan masuk ke kawasan indoor pula. Kita nak pergi print border pass. Kalau border pass tunjuk dengan telefon, hari ni kita try print lah. Kadang-kadang mudah juga print lah. Pegang tangan kertas tu, lepas tu kepit dengan IC lalu. Jadi mudah, tidak kelai kabut nak buat tebik telefon apalah. Tu pintu besar untuk daftar masuk pelepasan atau check-in. Kita undur sikit, ambil view comel mula. Kanan ni nak terbit lagi tempat pengangkutan e-hailing apa bah apa semualah. Kalau view sini dipanggil Terminal 2 untuk pelepasan, untuk check-in. Tengok kat tu lah. Lebih memudahkan lah. Tu ada skrin besar tu untuk kita tengok jadual penerbangan. Dia akan update situ. Tengok nombor flight kita, tengok hala tuju kita. Kemudian kita tengok lah. Hari ni kita nak balik ke Kota Baru. Kota Baru pukul 10. Dapat tu. Kota Baru pukul 10. Sepatutnya 10.10. Air Asia AK Nepak 36 ke Kota Baru. Catatan terkini dia delay. Delay kepada 10.40. Atas sana tu, bawah ada skrin besar depan tu. Ada tempat nunggu. Situ pun view comel juga. Kita duduk situ rehat-rehat dulu sebelum kita boarding.
kita teruskan untuk ke tempat mencetak boarding pass. Cara dia pastikan ada siap-siap lah kita punya nombor booking untuk kita print masuk situ. Panggil kios untuk self check-in. Okay, kita print body pass kita. Klik dekat reprint, enter booking number. Cara ini booking number kita seperti yang tertera ni, K9U1YS. K9U1YS. Okay, kita confirm. Tu ada tu, nama saya tu. Klik situ, confirm. So dia print. Klik bawah. Alhamdulillah kita print dah boarding pass. Boarding pass bercetak, seat, zone dengan gate K4 hari ni.